Saya tuang atas ayam. Kita balik-balik dia. Dia jadi berkuah telur. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi ayam cili. Kita nak tumis ni dulu. Okey, panaskan minyak dekat kuali. Kita nak tumis bawang yang kita dah cincang. Okey, kita tumis bawang ni bagi naik bau. Sementara nak tunggu dia naik bau, kita nak kisar. Okey, saya nak kisar ni dulu. Bawang besar, buah keras dan halia. Ni dulu, ya. Selalu kan saya masak 2 ekor, 3 ekor ayam. Jadi bawang dia semua banyak. Kali ni macam sikit nolak pula. Kita masukkan lada merah. Lada merah ni tak perlu halus, tapi blender Kak Zaida ni dia tajam bit dia. Masuk sekejap aja dia dah halus, ya. Kalau boleh tak payah halus sangat lah. Sekejap. Alright. Okay, bawang ni you kena tumis sampai dia macam ada coklat-coklat sikit, nampak? Tapi jangan garing. Kalau garing dia jadi bau bawang goreng. Kalau macam ni dia jadi bau manis. Bawangnya tu bau manis. Okay, kita nak tumis yang kita blend ni tadi, ya. Bawang putih, bawang besar, apa lagi tadi, halia, buah keras dan juga lada merah. Kita tumis sampai dia tu lada merah dia tu tak adalah hancur sangat. Ya, kita tumis sampai dia garing lah. Okey, kita nak masukkan garam. Saya letak sikit saja sebab kita ada chili sauce. Chili sauce ni kan dia ada masin, ya. Ada garamnya. Kita nak masukkan chili sauce, saya kecilkan api. Ya, okey, kita balik-balikkan dia. Ini cuka untuk masak. Okey, so kita masukkan cuka. Cuka ikut masing-masing, ya. Nanti kita rasa. Saya nak letak gula sikit, ya. Dalam lauk ni kena ada sedikit manis. Sikit aja sebab kita dah ada sos cili. Tak air sikit bagi dia berkuah sikit. Alright, sekarang ni baru kita nak masukkan ayam dia. Kita punya ni dah masak. Masuk ayam, ayam dah masak. Jadi senang, cepat. Sekejap lagi dah boleh angkat dah. Ini kejap lagi balik ni ke malam boleh masak ni. Naik bas, suruh bas berhenti kat mana-mana supermarket. Balik turun bas dia bawa ayam. Kita gaul-gaul sampai rata. Sebelum rata, sebelum dia jadi kita kena rasa dulu. Okey, nampak tu. Si lain. Okey, kita kocok sikit telur ni. Okay. Saya tuang atas ayam. Kita balik-balik dia. Dia jadi berkuah telur. Masukkan yang ini, daun bawang dan juga lada merah. Nak bagi nampak cantik. Lawa lah. Jadi you nampak macam, sedap macam sambal sedap ni. Dah pun siap lauk kita. Kita boleh juga guna daging. Boleh. Daging rebus dulu, ya. Daging rebus dulu kemudian goreng daging tu. Lagi cantik. Okey, dah pun siap puan. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu ayam cili buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.